Mimpi ngeri Kila Ferry dengan Selamat petang, pemirsa. Dalam segmen hiburan hari ini, kita membawakan satu kisah yang mengejutkan ramai pengikut industri seni. Pelakon dan penyanyi popular Kila Ferry mendedahkan satu pengalaman mimpi yang sangat menggetarkan jiwa beliau, melibatkan gambaran syurga, neraka dan makhluk gaib. Kila Ferry, nama sebenar Shakila Nisa Jahangir Khan, berusia 33 tahun, mendedahkan bahawa mimpi itu telah menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya, hingga beliau membuat keputusan untuk bertudung sepenuhnya. Kila Ferry menyatakan, "Malam itu saya mimpi, saya nampak setiap perincian tentang syurga dan neraka." Elipsis petik 2. Satu kenyataan yang terus mencuri perhatian, apa yang dimaksudkan dengan perincian itu? Bagaimana ianya berlaku? Kila Ferry adalah anak kepada penyanyi veteran Rohana Jalil, dan telah aktif dalam bidang lakonan dan nyanyian sejak awal 2010-an. Menurut beliau, setelah bertahun-tahun berdoa untuk petunjuk dan kekuatan menjadi muslimah yang lebih baik, mimpi itu datang, membawa gambaran yang kuat tentang syurga, neraka dan makhluk syaitan. Dalam mimpinya, Kila Ferry melihat urat tangan syaitan-syaitan ada lava. Suara macam petir, tinggi macam gunung. Beliau melihat satu lelaki berwajah gelap seperti figur yang disebut dalam hadis sebagai calon ahli syurga, kemudian melihat itu berubah menjadi sungai warna seperti dalam hadis. Mimpi ini mengandungi elemen sebenar yang beliau temui dalam Al-Quran dan hadis, yang membuatkan beliau terus mengambil keputusan untuk berubah. Salah satu momen paling mencengkam ialah apabila beliau melihat sebelah sini tolak orang dalam gaung, sebelah sini tarik lidah potong. Bagi Kila Ferry, mimpi ini bukan hanya mimpi biasa, tetapi seperti satu peringatan dan panggilan untuk berubah. Keputusan beliau untuk bertudung sepenuhnya selepas detik itu menunjukkan betapa ia memberi kesan mendalam. Sejak mimpi tersebut, Kila Ferry mengakui hidupnya tidak lagi sama. Beliau berkata, "Saya pernah berperang dengan perasaan untuk buka tudung semula. Tapi bila ingat mimpi itu, saya takut." Pengalaman ini juga membawa kepada satu penghayatan yang lebih mendalam terhadap kerohanian dan identiti beliau sebagai seorang muslimah. Persoalan timbul, apakah mimpi seperti ini hanya pengalaman peribadi atau suatu peringatan yang boleh kita ambil iktibar? Bagi penonton di rumah, mungkin ini satu peluang untuk kita merenung, adakah kita sudah bersedia jika berhadapan situasi yang mengejutkan seperti ini? Kami akan terus mengikuti perkembangan Kila Ferry dan berkongsi sebarang info terkini tentang beliau. Itu sahaja untuk laporan hiburan hari ini. Teruskan bersama kami untuk perkembangan selebriti dan kisah menarik lain. Sampai jumpa dalam segmen seterusnya. Selamat malam dan jaga kebajikan rohani anda.